Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat petang. Okey, hari ni boy dapat satu job kancil. Okey, kancil ni datang semalam. Okey, kancil ni datang semalam. Dia mengadu dekat kita ada masalah wiring juga ni. Banyak ni kancil. Tapi dari bengkel lain lah. Kan, dari bengkel lain. Semua datang dari bengkel lain, bukan daripada bengkel boy. Okey. Tu boy, bukan boy nak megah-megah kan, sebab kerja kita bagus, bukan Okey, boy nak bagi nak bagi tahulah dekat member-member bengkel-bengkel kan. Okey. Jika tak boleh buat rewiring ke, tak boleh selesai wiring ke, bagi tahu awal-awal. Ataupun korang tak tahu langsung pasal wiring ataupun sistem. Okey, sistem di mana enjin baru sekarang ni sistem dia lain Okey, sistem dia lain. Bukan macam kereta-kereta yang korang dah pernah convert sebelum ni. Okey. So dekat sini owner ni bercerita pasal wiring dia, wiring lampu satu tak nyala. Okey. Dah pergi bengkel bengkel yang buat enjin ni, dia ambil, tiba-tiba wiring tak menyala. Lampu tak menyala. Wiring pula. Okey, lampu tak menyala. Lepas tu dia hantar pun sama juga, tak selesai masalah. Dia ambil dan bayarlah duit kan. Okey. Owner ni dah lama dah, dia kata dia dah lama dah follow boy dari dulu lagi lah. Tapi kenapa kalau dari dulu, kenapa tak datang hantar dekat kita? Kenapa nak tunggu masalah besar baru hantar dekat kita kan? Kan? So dekat situlah kesilapan, bila orang dah follow tapi tak percaya dekat kita. Okey, tak percaya dekat kita. Tu yang satu tu. Okey, lagi satu masalah meter minyak dia tak naik. Okey, meter minyak tu tak ada masalah. Sebabnya kalau meter minyak tak naik, kemungkinan pelampung dia dah berkarat ke, rosak ke kan. So antara dua tu, okey, lampu besar ni memang tak menyala memang tak menyala. Sebab boy tengok dekat sini ada banyak jugalah looping wire daripada soket, daripada ni kan. Ini wire daripada mana ni tak tahulah kan. Dia pergi buat macam ni kan. Okey, boy tak tahu macam mana boleh jadi. Berapa kita nak charge untuk nak onkan lampu. Lampu kecil ada, tapi lampu besar tak ada. High beam pun semua tak ada. Okey, boy dah buka lampu penuh Okey. Lampu penuh pun boy dah buka. Okey, lampu penuh boy dah buka. Tu nampak tak ada. Lampu kecil je. Dulu lampu kecil. Tapi tak apa. Benda ni insya-Allah boleh settle. Kan? Boleh settle. Benda ni boleh settle. Tapi ada tapi juga. Okey. Boy tak akan tunjuk lah apa masalah. Okey. Sebabnya kalau boy tunjuk, nanti orang lain tiru kan. Orang lain yang angkat baku sendiri kan. Oh, ini aku dah ni dah settle lah. Padahal tengok kita punya video. Okey, tapi boy tunjuk sebelum dan selepas. Okey. Sebelum lampu ni on kan. Ni kita on kunci dulu tengok kan. On kunci. Signal ada tak? Signal ada. Okey, signal ada. Lampu pun menyala. Okey, tapi lampu besar tak ada nampak. Kita high beam. High beam.
Tak ada tak ada. Tak ada menyala pun. Okey. Tak ada menyala. High beam pun tak ada. So ni mungkin ada masalah dekat dia punya switch ataupun wiring. Okey. So boy nak kena check satu persatu lah kan. Lepas tu nampak meter minyak dia pun tak ada. Kita dah on kunci. Sepatutnya bila on kunci meter minyak dia naik. Ni on kunci meter minyak pun tak ada. Okey. Tapi boy dah dapat agak. Yang tu boy boleh bagi tahulah kemungkinan pelampung dekat dalam tangki tu kan. Dekat situ. So nanti kita akan buat checking untuk switch signal ni. Dan kita akan checking semua wiring. Okey. Sebab boy tak nak orang angkat bakus sendiri. Kalau boy tunjuk kan, sampai bila kan? Sampai bila kita nak maju? Kita akan bagi video sebelum dan selepas. Boy tak akan bagi untuk selesaikan masalah. Okey, tapi boy akan bagi sebelum kejadian dan selepas kejadian. Okey? Sebabnya orang akan datang dekat kita kan, untuk buat checking. So dekat situlah okey, kita punya income dengan apa-apa pun. Kalau orang lain tiru kan, ataupun lain-lain scammer ke apa ke kan, dia akan, oh bang, ini saya tahu bang, ni dekat sini je. Tapi kalau boy, kita akan checking dulu kan. Kita akan checking dulu. Kita tak boleh nak bagi dalam bagi tahu secara random kan. Dalam, kalau korang tanya bang, oh masalah lampu saya tak on lah bang, kenapa boy hanya boleh cakap korang check wiring je. Itu je. Okey, check wiring ataupun switch ke apa ke kan, mentol ke pun boleh jadi kan. So korang check lah apa yang kita bagi tahu. Kalau korang dah tukar semua, mungkin masalah wiring lah. Wiring dalam sampai keluar kan. Tu je lah. Kalau wiring dekat lampu tu tak ada, mungkin ada masalah dekat sini lah, dekat fuse box ke apa ke kan. So kita tengok semua, kena check semua. Tak boleh nak bagi tahu, oh ni kena buka apa semua. Tak ada, kita kena buat satu persatu dulu. Okey, itu saja. Okey, sekian. Okey Rip. Okey. Memang betul lah dia orang buat wiring tak betul. Okey. Ni fuse box. Fuse box MGC ni magnet clutch untuk aircon tau. Okey. Magnet clutch untuk aircon. Okey. Relay dia yang ni. Relay dia yang ni. Sekarang ni dia tak pakai relay. Okey, dia tak pakai relay dan sistem aircon dia buat direct. Kena buat balik ikut sistem fuse box ni yang L5 punya. Sepatutnya kena buat sistem untuk F5 punya kan. Ikut ni lah relay punya. Okey. So relay memang tak pakai. Okey, kedudukan fuse box. Okay, kalau kita tengok yang ni, okey, yang ni fuel pump, yang ni fuel pump, yang ni EFI untuk ECU punya. Okey, lepas tu yang ni radiator fan, yang ni MGC tak pakai, yang ni starter, ST ni starter. Okey, bermakna dia dah buat bypass untuk aircon awak ni, untuk aircon awak. So wiring kena buat balik, kena bubar balik wire. Wire awak ni kena bubar balik kan. Lepas tu buat macam saya buat sebelum ni lah, yang mana convert AV, yang L5 convert ke AV. Saya semua sistem dalam fuse box ni pakai. Okey, pakai.
Jadi memang kena bubarkan balik wayar awak. Dengan diorang pun buat macam tu je, bahaya. Okay, sebab takut touching. Bila wayar koyak, touching body. Okay, bila wayar koyak dia akan touching body. Habis lah, terbakar. Okay, dia dah buat asingkan relay. Okay, ni dia relay dia. Sepatutnya kita pakai dekat Facebook. Ni relay dia. Kalau kita rem, dia ada bunyi. Dan bila aircon terlampau sejuk, dia tak dekat tau. Dia tak dekat. Okay, aircon terlampau sejuk, dia tak dekat. So kompresor tu tetap jalan. Kompresor tu tetap jalan. So kena buat semua sistem wiring ni, kena buat balik ikut spek dia, sistem dia. Okay, kena ikut sistem dia yang betul. Kalau tidak macam ni, kompresor tu cepat kong lah. Kompresor tu cepat kong. Ni pun tak cut lagi ni. Aircon dah sejuk tapi tak cut. Yang tu kita tak nak tu. Bila dia tak cut, jadi kompresor tu lama-lama dia akan cepat kong. Memanglah aircon sejuk je awak rasa kan, tapi kompresor pun dia nak ada rehat juga. Dalam 30 saat kan. Dia nak ada rehat juga. Okey. Kita tekan dengan kaki je baru dia cut. Kita tekan minyak dengan kaki baru dia cut. Tapi bila kita idle, awak tunggu dalam jam ke apa, dia tak cut. Yang tu yang bahaya tu. Sebab kompresor bila dia panas, minyak dia akan berkurang. Bila minyak berkurang, sistem dalam aircon tu akan jadi hitam habis. So awak kena tukar habis satu set sistem aircon dekat 3000. Okey. Kalau nak ni, kena buat wiring balik, kena ikut sistem dia betul-betul. Tak boleh nak pakai mentah macam tu kan. Tak boleh. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, hari ni boy nak buat rewiring untuk enjin AVNA, kacuk wiring JBJL. Okay, JBJL Turbo lah. Okay, so dekat sini dia ada wire untuk wire aircon, dia sambung kepada amplifier. So kita dah tak perlu pakai amplifier ni lah untuk JBJL. So kita kena connectkan dekat wire ni, terus masuk ke ECU. Okay, lepas tu kita akan onkan relay. Kita onkan relay dekat fusebox lah, dekat fusebox EFR JBJL ni. Okay, JBJL ni dia ada dua versi. Satu pakai ni, dekat sini dia MGC magnet clutch. Okay, so dia tak pakai magnet clutch dekat sini dah. Kalau dia pakai amplifier, dia tak pakai magnet dia tak pakai relay dekat sini. Dia pakai magnet dia pakai ni. Dia pakai amplifier dekat dalam dekat kotak ni lah, kotak angin tu kan. Okay, so boy akan on kan dia macam EFRL. Dia pakai magnet dia pakai relay dekat fusebox lah. Okay, kita akan on macam asal dia punya AVNA. Okay, so kita akan on semua. Yang 5 relay ni kita akan hidupkan semua. Okay, so dekat sini kita kena kacuk lah. Kena kacuk wire ni, kita kena keluarkan. Lepas tu wire-wire dekat fusebox semua kena kacuk, masuk ke dalam, dan ada yang keluar. Okey, wire daripada fusebox masuk ke dalam, dan wire daripada ECU keluar balik. Ada 2 step dekat situ. So memang kena pecah kepala lah kalau nak buat ni kan. Yang mana tak biasa buat memang akan pecah kepala. So boy dah biasa buat, dah banyak kali dah, dekat berapa puluh biji lah boy kacuk EFRL, JBJL, masuk AV. Okey, alhamdulillah tak ada masalah lah, semua hidup lah. Okey, dia dekat sini dia ada tulis. Okey, kalau tengok dekat sini nampak tu. Okey, yang ni radiator, Okey, radiator, relay,
radiator fan. Yang ni fuel pump. Okey, nampak tu. Yang ni start. Okey. So untuk auto lah. Okey, yang ni EFI ya, EFI. Okey, yang ni ST ni start. Okey, magnet apa ni? Starter signal. Okey. So yang tak ada relay ni MGC lah, magnet clutch untuk aircon. Yang ni kena pakai. Sebab kita nak jalankan fishboard ni, kita jalankan macam asal balik. Okey. So kena kacuk lah. Kan, kena kacuk. Okey. Jadi memang agak rumit sikit nak buat. So kita standby OBD OBD untuk buat OBD sekali lah kan. Untuk buat OBD sekali. Sekejap, boy nak buka. Sorry terhenti sekejap. Okey, OBD nampak tu. Okey, so kita akan masukkan OBD dekat sini. Kita akan letak dekat sini kan, OBD untuk owner scan lah. Kalau ada masalah fault code ke apa ke kan, masalah semput ke apa ke, dia boleh scan dekat sini, mana-mana bengkel lah. Okey, bengkel akan detect lah. Kalau tak ada ni, tak boleh detect, bermakna dia punya kena check manual. Okey, kena check manual. Biasanya untuk sensor-sensor rosak ataupun untuk lain-lain, dia akan detect lah kan. Kalau crank sensor ke, cam sensor ke rosak ke, apa nama tu, sensor throttle body ke apa ke kan, map sensor rosak, map sensor tak baca ke, dia akan detect lah map. Okey, current low ke apa ke kan. So kita nak kena kacuk lah. Benda-benda macam ni nak kena kacuk. Ikut sistem. Boy tak pernah buat bypass. Okey, yang asal bengkel buat, dia ada relay untuk aircon. Dia pasang relay luar untuk aircon. Sepatutnya kita tak payah pasang relay luar dah. Sebabnya dekat fishboard dia dah ada relay untuk standby dah dekat situ kan. Jadi bengkel ni tak berapa mahir untuk sistem wiring kacuk. Jadi dia buat pakai bypass je lah kan. So tu yang boy potong wire ni. Ni wire-wire yang diorang sambung lah kan. Wire yang diorang sambung. So kita potong-potong lah kan. Kita nak bagi yang terbaik lah untuk owner, senang kan. Owner kata aircon lambat cut. Okey, aircon lambat cut. Lepas tu bila dah sejuk kan, lama-lama dia panas. Okey, itulah punca-punca wiring tak betul. Okey, wiring tak betul. Jadi kita nak kena buat ikut sistem semua. So korang kalau ada masalah wiring, sila tampil lah kan. Jangan malu-malu kan. Kalau korang malu-malu, kata korang takkan siap lah kan. Asyik duk masuk bengkel tak settle. Macam tu lah kan. Jam kepala. Lepas tu lalas dah buntu, barulah cari boy. Kan banyak, bukan banyak, ramai yang macam tu kan. Tak apalah, kita settle dulu, tengok kan. Tengok duit dah habis dah kan. Lepas tu datang dekat boy, tak boleh bagi diskaun ke? Awak pula boy yang last kali pula nak minta diskaun kan. Tak elok lah kan. Janganlah macam tu. Kita pun ada juga benda-benda yang nak buat kan. Korang kenapa tak minta diskaun yang masa korang buat dekat lain-lain tempat tu? Sepatutnya korang minta lah diskaun dulu kan, dekat yang lain tempat tu, yang buat korang punya sistem tak betul. Itu betul cara ni. Bukan yang kita yang cuci orang punya ni minta diskaun. Tak elok lah macam tu kan. So minta faham lah. Owner-owner minta tolong faham. Okay, boy dah tolong, tapi nak minta diskaun memang boy tak akan itulah kan. Okay, ingat, no discount. Okay, benda-benda macam ni nak kena buat betul-betul. Kalau korang rasa boy mahal, tak apa, korang pergi tempat lain, tengok macam mana dia orang settle kan. Silat-silat air bulan sama jugalah
Tak settle-settle. Lala strike kita, habis duit dah. Kan dekat situ 2 kali kerja, 3 kali kerja, habis duit dekat situ. Lebih baik jual je kereta. Habis cerita. Daripada habis duit macam tu. Okay. Alright. Tunggu siap. Bye bye. Assalamualaikum Arif. Okay. Wiring saya dah buat lah. Okay. Ni wire. Ni tak susun lagi lah. Okay. Ni kita belum susun lagi lah. Belum susun, belum balut betul-betul lagi. Okay. Jadi ni wire kita dah sambung. Okay, enjin dah start. Okay, enjin dah start. Kita buka aircon. Aircon okey lah kan. Okay. Relay pakai dekat sini Relay pakai dekat ni semua dekat sini relay dia. Okay. Semua dekat situ relay. Okay. Kereta dah hidup. Okay, aircon. Bila buka aircon, timing akan naik lah. Okay. So, okay dah ni. OBD pun function lah. OBD function, cuma dia tak ada kod lah. Okay, dia tak ada kod. OBD semua function. Sebabnya kita dah sambung ikut spek. Bila dia tulis starter signal tu kan, okay, starter signal kita arrangekan dia, dah terus padam lah ikut dia. Kan. Okay, bila kita dah arrange kan, tu dia tulis no fault code install. So tak ada fault code dah. Dah hilang dah fault code nya. Okay. Dah tak ada fault code. Semua dah okey, dah normal dah. Okay. Itu saja. Terima kasih. Nanti cuma nak tukar ni je lah. Nak tukar apa tu? Nak tukar fuel regulator je. Fuel regulator nak kena tukar. Okay. Nanti sebab ni saya nak balik Kelantan. Nanti lepas balik ke Puncak Alam, nanti saya tukar fuel regulator. Okay, ngam. Okay, Assalamualaikum Rik. Soket lampu ni awak ni terbakar ni. Okay, soket lampu terbakar sampai dalam. Okay, yang ni pun sama. Yang sebelah kiri pun sama. Dia terbakar tu. Nampak putih tu. Nak buka pun susah tu. Tu. Okay. Nampak. Okay, dah melekat dengan pin apa tu, mentol tu kan. Pin mentol tu dah tercabut dah. Okay, ni pun dah cair tu. Nak kena cek wiring lah, lampu apa tu, cek soket. Okay, soket satu, soket dua soket. Ni lampu kiri kanan lah kena tukar sekali. Okay. Lampu kiri kanan kena tukar. Lepas tu wiring, tengok wiring ada cair ke tak nanti dekat dalam fender tu kan. Takut ada benda-benda yang kena tikus gigit ke apa ke kan. Ni baru-baru nak check ni. Baru nak check. Okay. Tu yang jadi lampu tak nyala. Sebab dua-dua soket awak tu dah cair tu. Nak kena beli lampu mentol. Okay, nak kena beli mentol. Lepas tu soket 2. Lepas tu check wiring. Okay. Sebab kalau tak ada isu, dia tak akan cair macam tu. Dia tak akan cair macam ni. Ini dah cair sangat ni. Dah terbakar dah, teruk kan.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey. Okey, sekarang ni kancil ni dah siap dah sepenuhnya. Okey, kancil ni dah siap sepenuhnya. So apa yang dia buat? Okey, yang first dia buat adalah rewiring balik lah. Okey. Kalau korang tengok video yang sebelum tu. Okey, sebelum tu video wiring yang tak berapa ni lah, tak berapa tak berapa nak handsome lah kan. Okey, so bila kita dah postmortem apa semua itu hari, terdapat ada dua relay ke berapa relay. Okey, ada satu relay ke dua relay dekat sini. Okey, dia gantung dekat sini. Lepas tu isu pun carkam marbah kan. Jadi boy cakap dekat owner kena buat balik lah semua wiring ni. Okey, owner on lah. Okey, so dekat itu hari pun tak ada OBD. So sekarang ni ada OBD lah. Okey, dah ada OBD apa semua. Okey, nanti boy akan tunjuk OBD function. Kita dah scan lah apa semualah. Okey, video yang ni. Okey, so alhamdulillah semua dah okey. Aircon on. Okey, bila buka aircon dia timing akan naik lah. Okey, ni sekarang ni waktu sejuk lah, waktu sejuk. Okey, ada beberapa ni lah masalah. Okey, satu, meter minyak tak naik. Okey, meter minyak tak naik, duduk E je kan. Sekarang ni kita dah buat lah, dah naik lah semula. Dah naik semula. Okey, so sekarang ni airnya tengah sejuk. Okey, wiring sekali lah kita buat wiring ikut sistem asal. Okey, engine ni. Tapi boy tak buat boy tak buat relay dekat kompartmen aircon. Kita buat relay dekat sini je terus. Okey, sebabnya dia dah ada dah. Cukup dah semua relay yang ada dekat sini. Memang dah ngam lah kan. Okay, relay semua kita dah buat ikut dia punya sistem lah. Semua ada 5 relay. Okay, yang ni starter. Yang ni magnet clutch. Okay, lepas tu yang ni radiator fan. Yang ni fuel pump dengan yang ni engine lah. Okay, cukup lah 5. Okay, kalau yang boy buat dekat dekat dashboard bawah tu kan, dekat kotak kotak cooling coil. Okey, kotak cooling coil tu boy lekat 3 kan biasanya. Okey, 3 kita ambil fuel pump. Okey, fuel pump macam ni lah. Fuel pump ni fuel pump. Okey, lepas tu EFI ataupun ECU dan MGC. Okey, magnet clutch. Ni 3. So yang ni kita dah ada. Kalau yang biasa dah ada dekat tabung aircon tu dah ada yang ni. Radiator fan. Okey, kalau auto kena ada relay auto. Ni relay auto lah. Relay untuk dia buat auto. Okey, kalau manual tak ada relay lah, manual. Okey, jadi kalau manual dia pakai 4 bermakna 3 dekat dalam dashboard, lagi satu dekat dia punya ni tabung aircon. Dia duduk dekat situ je. Kalau kancil standard memang duduk dekat tabung aircon tu. Okey, alhamdulillah dah okey dah. Enjin dah okey semua, tak ada masalah. So kejap lagi buat akan test. Kejap lagi kita nak cuci dulu kereta ni, sebab owner nak ambil kan. Ambil hari ni, boy nak cuci dulu. Lepas cuci mungkin tengah hari sikit, ataupun tengah hari boy akan test drive lah dekat sini.
Okey, test drive tengok dia macam mana. Sebelum ni pun dah test drive dah okey dah, semua tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Okey. So semua sistem semua dah okey kan. Semua sistem dah okey dah. Okey, kita buka aircon. Okey, nampak dia bergerak kan. So kita buka aircon dah. Okey, timing bila kita tutup aircon, timing akan turun dalam 900. Okey, kita buka aircon dalam bawah 1,500 lah. Atas pada 1,000, dalam 1,100 macam tu. Tak adalah tinggi sangat. Okey, tak ada tinggi sangat. So kita ikut spek betul-betul, Afkat punya spek lah, sistem yang betul. Okey, so OBD semua dah ada. Okey, semua ECU semua dah okey, tak ada masalah. Okey, so yang mana ada masalah wiring tak ikut spek untuk enjin AV turbo ke, okey, AVNA ke, L9 4 piston ke kan, L152 enjin lantai 4 piston ke, tak ada apa wiring tak ikut spek kan, untuk enjin lantai sajalah. Kalau Afkat tu memang dah ikut sistem semua. Okey, lepas tu L9 3 piston kan. Okey, AV apa tu, lain-lain enjin untuk kekar lah kan. L2 ke L6 ke kan, korang masuk enjin lantai tapi wiring kacuk tak betul. Okey, bawa datang dekat bawah, kita akan buat balik ikut sistem dia. Okey, so tengok dekat sini, kita buka aircon sekali lagi. Dia akan naik lah, timing akan naik. Bila kalau korang ada masalah bila buka aircon je, kebanyakan lah sistem yang tak betul. Kebanyakan bila korang buka aircon tak sejuk. Okey, aircon tak sejuk. Ramai yang mesej boy, bang kenapa saya dah baru masuk enjin, okey, 2-3 hari, lepas tu buka aircon tak sejuk, kena tekan minyak sikit barulah dapat sejuk dia kan. Tak boleh tanyalah enjin apa yang korang buat, enjin L9 ke AV ke 4 piston semua dia bagi tahulah. Okey, jadi boleh cakap lah, ni wiring memang tak betul ni, awak punya ni. Boleh bagi video apa semua gambar, memang betul lah, terabur semua. Dia pakai balik dia punya ni, dia punya amplifier. Okey, amplifier dia duduk dekat sini kan. Okey, so dia touch dalam 4 wire je untuk hidupkan aircon tu je. Okey, jadi aircon memang hidup. Bila RPM merendah, aircon mati lah kan. Kalau korang tunggu dekat traffic light, RPM merendah biasanya 900 kan, aircon mati. Dia kalau untuk amplifier ni, dia nak timing dalam 1000 ke atas, okey, barulah dia on. Kalau 900 memang tak ni. Kalau yang macam ni 900 ke 800, boleh buka aircon je, dia dah on. Okey, dia dah on, dah okey lah kan. Sebab kita ikut sistem. Kita ikut sistem. Kadang-kadang macam tu lah bang, kenapa boleh cakap lah, wiring tak betul, bawa lah datang kan. Ataupun korang pergi tanya pemain, kenapa boleh jadi macam ni. Boleh cakap terus serang macam tu dekat owner yang apa dah terlanjur buat tempat lain, jadi tak ikut spek. Dah jadi satu hal, dah jadi dua kos. Okey, kos bila dah bila dah ni buat harga dalam 3,000, contohlah kan, 3,000. Lepas tu wiring tak betul, pergi tempat lain pula kena pula lagi dalam 2,000
untuk buat wiring. Dah jadi 5,000 guys. So, kalau dekat boy kan, dekat boy kita bagi semua package sekali dengan wiring kita buat. Okey, sekali dengan wiring kita buat. Sekali wiring kita buat, sekali OBD ada. So mana yang korang nak jimat? Okey, tempat lain korang buat cincai cacar marba kan, contohlah kan. Okey, tapi korang nak bayar harga mahal. Buat kerja cacar marba kan. Aircon tak boleh nak on, apa semua tak boleh nak on. Kalau korang bayar yang dekat boy, kita dah buat sekali dah. Dah kira masuk enjin tu, kita dah kira sekali dengan wiring. Okey, dah kira sekali wiring. So dekat sinilah pengajaran korang dapat kan. Korang dapat pengajaran satu ilmu. Okey, so yang mana ada masalah wiring, bawa datang dekat boy. Apa pun kita nak kena check dulu. Bukan kita terus hantam wiring je terus, tak ada. Kadang-kadang korang punya sistem aircon tu dah hitam kan, dah jam ke apa ke, dah sombat ke kan. Nak kena check dulu sebelum kita bagi keputusan. Okey, bawa datang dulu. Jangan tu tanya tapi bila boy dah bagi jawapan, tak betul, dah semua dah tukar. Tapi macam tu lah, bila dah kita dah bagi jawapan, bang itu semua saya dah tukar, apa lagi tu yang boy suruh bawa datang dulu dekat bengkel. Kita nak check, nak postmortem apa masalah kan. Kalau korang duk tanya, kita tak tahu apa masalah kan. So kena bawa dekat bengkel. Yang betul-betul ni memang kena bawa dekat bengkel lah. Kalau ada masalah kereta, korang sakit, bukan orang pergi klinik dengan hospital. Takkan korang nak mesej dekat doktor kan, doktor saya sakit ni, tak boleh nak apa, tak boleh nak kan, tak boleh nak takkanlah hang punya lubang ni tersumbat kan. Okey, tu yang kena bawa datang. Korang kena pergi dekat klinik ataupun hospital. Rupanya ada apa tu, wasir. Tu yang tak boleh nak tu kan. Macam tu lah, kita nak kena postmortem, bawa datang kereta postmortem kan. So itu je yang boy boleh kongsikan pada hari ini. Apa masalah untuk keka, untuk kancil ke, kembara ke, Myvi ke, apa ke, masalah beza ke, untuk keka lah, untuk Pro 2 apa semua, Sabka apa semua kan. Okey, dan untuk 4x4 pun boy boleh buat sebenarnya. So apa masalah bawa datang. Okey, untuk masalah bawa datang. So alhamdulillah dapat aircon ni. Dah okey dah semua. So boy nak cuci kereta ni. Kereta ni datang dah 5 bulan. Okey, dah 5 bulan. Dari bulan berapa? Bulan 10 ke bulan 11 itu hari. Sebabnya owner tak urgent lah kan. Dia dah tahu boy banyak kereta kan. Boy buat sikit. Okey, lama-lama okey dah semua kan. So owner dah boleh ambil dengan hati senang. Okey, itu je yang boy boleh kongsikan pada hari ini. Korang tengok video sebelum dan selepas. Okey, sebelum dan selepas korang tengok, tolonglah tengok Okey, nanti boy nak test drive lah. Mungkin boy tak ada video, ataupun nanti kalau boy ingat boy buat video test drive. Kalau tak ingat tak buat video lah. Okey, itu je. Ingat boy ingat boy, ingat AV, ingat boy. Okey, korang memang sempoi. Okey, terima kasih.